Versa baru tambah 4 portfolio baru dalam apps dia. Dan fund baru ini namanya ialah Income Eye, Malaysia Moderate, Malaysia Growth dan Asia Growth. Ramailah yang minta Daus untuk review fund-fund ni. Sebabnya semua orang nak tahu apa sebenarnya fund ni, apa yang ada dalam dia dan apa beza dia dengan fund-fund Versa yang sedia ada sekarang. Dan yang paling penting, fund mana yang sesuai untuk korang semua. Jadi guys, jom kita bedah satu persatu. And kalau korang belum lagi ada akaun Versa, korang boleh daftar dulu Versa guna link Daus di bawah. Masukkan kod VDAUSDK, cash in lah minimum RM100 ke dalam mana-mana fund yang korang dah kaji yang korang suka dalam Versa. Korang boleh dapat RM10 reward daripada Versa dalam masa 30 hari bekerja. Jadi sebelum kita mulakan, korang kena tahu yang keempat-empat fund ini bukanlah fund baru. Ada yang dah wujud sejak tahun 2001 lagi. Cuma sekarang dia baru masuklah ke dalam Versa. Dan benda ini penting sebab bila korang masuk melalui Versa, korang tak perlu modal yang besar. Dan itulah kelebihan besar. Sebab kalau korang nak cuba beli cara biasa, cara lama, maksudnya melalui bank, ejen unit trust ataupun platform-platform lain, korang kena letak minimum RM1,000. Tak termasuk lagi sale charge yang boleh sampai 5.5%. Bayangkanlah kalau korang invest RM1,000 yang betul-betul melabur cuma hanya RM945 je. Belum buat apa-apa lagi, RM55 dah hilang dekat fee semata-mata. Jadi dekat Versa ni kan, RM100 pun dah boleh mula, sale charge pula 0%. Tapi murah nak masuk tak semestinya sesuai untuk korang. Jadi inilah 3 benda yang korang kena tahu awal-awal. Yang pertama, keempat-empat ini adalah unit trust, bukannya fixed deposit. Jadi itu maksud dia tiadalah perlindungan PIDM. Nilai dia boleh naik dan juga boleh turun. Dan yang kedua, pengeluaran daripada Versa Invest ini mengambil masa sampai 6 hari bekerja. Jadi ini bukan tempat untuk korang letak duit kecemasan korang. Dan yang ketiga, setiap fund ini ada management fee yang dipotong terus daripada NAV secara setiap hari. So korang takkan nampaklah dia dalam statement, tapi dia tetap ada. So nak mudah kesan dia, return yang korang dapat akan lebih kurang, profit korang akan kurang. Tapi itulah lumrah dia. Jadi jom kita start dengan fund pertama, iaitu Versa Income Eye. Nama penuh dia adalah Aham Aiman Select Income Fund, yang mana dia patuh syariah, dah wujud sejak tahun 2013. Dan di antara keempat-empat fund yang kita nak ceritakan hari ini, Versa Income Eye inilah risikonya yang paling rendah di antara empat ni tau. Tapi korang kena fahamkan dulu apa maksud fund income ni. Nak senang faham, fund income ini macam rumah sewa. Dia bagi korang duit masuk sepanjang korang pegang. Dan fund yang growth pula, dia macam tanah kosong. Dia akan diam je sampailah korang jual. Kedua-dua aset ini boleh untung, cuma cara dia bagi untung itu berbeza. Okey, jadi kita balik semula kepada Income Eye ini. Sekurang-kurangnya 60% fund ini akan masuk ke dalam suku dan juga instrumen pasaran wang Islam. Selebihnya sampai 40% boleh masuk equity patuh syariah. Equity ni stok lah. Dan ini yang ramai orang tak sangka. Bila kita dengar je nama income, orang ingat semua duit itu akan duduk dalam sukuk yang stabil. Tapi sebenarnya sampai 40% tau boleh masuk ke dalam saham. Ikutlah fund manager nak buat apa percentage tu kan. Dan top 3 holding dia setakat Februari lepas, dia melabur ke dalam Samsung Electronics, TSMC dan juga Singtel. Dan dari segi sektor, sukuk dia banyak dalam infrastruktur Malaysia, which is lebuh raya, telco, utility dan juga pembinaan. Bahagian saham dia pula lebih lari kepada teknologi dan telekomunikasi rantau Asia. Dia bayar income 2 kali setahun, dan untuk setakat Mac tahun ni, pulangan 1 tahun dia ialah 11.4%. Tapi guys, risiko fund ni ada 2. Yang pertama, sukuk ini adalah pinjaman kepada syarikat. Kalaulah syarikat itu bermasalah atau bila OPR naik, nilai sukuk itu boleh terjejas. And then yang kedua, yang inilah yang paling ramai orang terlepas pandang. Income tu kan, dia bukan jaminan. Dia akan ikut apa yang fund itu berjaya kutip tahun tu. Dan beza dia dengan fund yang sedia ada ialah di mana kalau korang nak fund yang income, pilihan yang korang ada ialah Versa Malaysia Bond, Versa SGD dan juga Versa Dividend Plus. Tapi tak ada satu pun yang campuran di antara sukuk dan juga saham. And then dia patuh syariah dan objektif utama dia adalah untuk bangkit income. Jadi guys, fund baru ini, Income Eye ini, dia tutuplah segala jurang tersebut. Dan satu lagi, fee dia yang paling murah lah di antara keempat-empat fund ni. Management fee dia adalah 1.2% setahun berbanding 1.5% untuk 3 fund yang lain tadi. Jadi kita dah sampai soalan simple mas, siapakah sesuai fund ni? Jadi kalau korang ni jenis yang nak duit tu masuk secara berkala, tak tahan tengok portfolio merah ataupun jatuh dan boleh tunggu 3 tahun dan ke atas, korang bolehlah consider fund ini. Tapi kalau korang ni jenis yang perlukan duit itu balik dalam masa setahun, fund ini mungkin kurang sesuai. Dan fund kedua yang seterusnya ialah Versa Malaysia Moderate. Nama sebenarnya ialah Aham Select Balance Fund. Dia dah wujud sejak tahun 2003 dan ini adalah versi konvensional. Macam nama dia, fund ini seimbang. 40% sampai 60% dia akan melabur dalam bond dan
dan 40% sampai 60% dia akan melabur dalam saham. Perasan tak? Kedua-dua itu julat dia sama. Jadi itu bermakna fund manager dia boleh urus ataupun geraklah pelaburan dia mengikut julat tersebut. So apabila fund manager ni nampak yang market dalam bahaya, dia boleh tambah lebih banyak bond. Dan apabila dia nampak market sedang elok, market optimistik, dia boleh tambah dalam saham, lebihkan saham lah equity. So korang bayar dia untuk buat keputusan itu. Dan top bond dia ialah Ecoworld, Bank Islam dan juga IJM. Top saham dia pula M-Bank, KPJ, Public Bank dan 99 Speedmart. Semua nama familiar yang korang jumpalah setiap hari. Dan kalau korang tengok sektor ini, fund ini lebih berat kepada kewangan dan perbankan. Lepas tu kesihatan, peruncitan dan juga hartanah. Dia pun membayar income sebanyak 2 kali setahun. Yield tahun 2025 4.6%. Pulangan 1 tahun 5.9%. Tapi ingat, angka ini floating dan tidak fix macam fixed deposit FD. And now kita cerita risiko dia pula. Orang selalu ingatlah di mana apabila fund yang seimbang ni dia automatically selamat. Tak semestinya. Apabila pasaran market ni betul-betul teruk, bond dengan saham ni pun boleh turun serentak. Bahagian bond tu pun ada risiko kredit dan salah satu pegangan terbesar ialah bond perpetual. Ianya adalah sebuah bond yang tak ada tarikh matang. Penerbit boleh tangguh bayaran kupon dalam keadaan tertentu dan dia bayar lebih tinggi sebab risiko dia pun lebih tinggi. High risk high reward lah bond ni. Dan sekarang bahagian yang paling ramai orang keliru, dalam Versa ini dah ada satu portfolio yang namanya ialah Versa Malaysia Moderate. Nama memang hampir sama tapi isi dia memang lain. Versa Moderate itu dia adalah portfolio yang Versa sendiri bina khas dan dia ada exposure jugalah kepada S&P 500. Maknanya dia condong ke Amerika. Tapi Versa Malaysia Moderate ini pula dia adalah fund yang aham berdiri sendiri dan dia condong ke Malaysia. Sebab tu ada perkataan Malaysia kat tengah tu. Jadi fund Versa Malaysia Moderate ini sesuai untuk siapa? Dia sesuai untuk orang yang emergency fund dia dah penuh and then merasakan yang fixed deposit ini tak cukup tapi dia belum sanggup lah untuk masuk ke dalam saham secara sepenuhnya. So orang jenis macam ni lah mungkin boleh consider fund Versa Malaysia Moderate ini. Dan untuk orang yang kurang sesuai adalah orang yang dah pegang Versa Moderate dan diorang ingat benda ini sama sebab ini adalah tambahan dan bukannya gantian. Dan seterusnya fund ketiga kita ialah Versa Malaysia Growth. Nama penuhnya ialah Aham Select Opportunity Fund dan inilah yang paling tua antara semua. Fund ini dah wujud sejak September 2001. Minimum 70% fund ini akan masuk ke dalam saham Malaysia seperti Maybank, CIMB, Hong Leong Bank, IHH, KPJ dan Alliance. And then maksimum 30% akan berada dalam fixed income dan juga cash. Tapi ada satu benda menarik pasal fund ini. Dia boleh alihkan sampai 30% ke luar negara. Maknanya apabila diorang merasakan yang bursa Malaysia ini lembab, tak boleh buat duit ataupun berisiko, fund manager ada pintu keluar. Diorang ni tak terikat dengan KLCI je. Dia bayar income sekali setahun and tahun 2025 dia bagi 6 sen unit yang membawa yield kepada 5.4%. Dan kalau korang tengok betul-betul kan senarai holding ini, korang dah boleh agak yang fund ini dia berat betul ke arah sektor perbankan. Lepas tu barulah ada sektor kesihatan dan juga insurans. Jadi maknanya kan fund ini dia sensitif dengan kadar faedah, basically OPR dan juga kitaran pinjaman. Kalau ekonomi perlahan dan orang dah mula gagal bayar pinjaman, maka bank ni lah yang akan kena dulu. Dan disebabkan 70% duduk dalam satu negara, kalau Malaysia sendiri bermasalah, tak banyak tempat lah nak lari. And kalau korang perasan kan, dalam Versa ni ada 3 nama yang hampir serupa, Versa Growth, Versa Growth I dan Versa Malaysia Growth. Versa Growth tu yang konvensional dan dia global exposure ke S&P 500, while Versa Growth I pula dia tertumpu kepada Malaysia tapi dia patuh syariah. Dan Versa Malaysia Growth ini tumpu pada Malaysia juga tapi dia konvensional. Dan ini beza yang paling praktikal antara dua yang tumpu dekat Malaysia tu, sebab Growth I ini dia kena ikut tafisan syariah. Dia tak boleh pegang lah bank konvensional ni semua. Sedangkan Malaysia Growth pegangan terbesar dia ialah Maybank, CIMB dan Hong Leong Bank. Jadi walaupun kedua-dua fund ini tumpu pada negara yang sama, tapi saham yang dibeli yang dalam dia itu memang totally lain. Jadi sekarang fund Versa Malaysia Growth ini sesuai untuk siapa? Kalau korang percaya, dia sesuai untuk korang yang percayalah terhadap Growth Malaysia. And then dia boleh tunggu 5 tahun dan ke atas dan boleh tengok portfolio dia naik turun 20% tanpa panic sell. Mungkin korang boleh consider lah fund ini. Tapi kalau korang memang dah pegang pun Growth I dan korang pun memang nak kekal syariah, fund ini mungkin tak sesuai. And fund yang terakhir kita, fund keempat, iaitu Versa Asia Growth. And nama penuhnya ialah Aham Select Asia Exclude Japan Opportunity Fund. Fund ini dia baru saja masuk ke dalam Versa, which is pada bulan Jun hari tu, baru sebulan lebih. Tapi fund dia sendiri dah wujud sejak tahun 2006. Minimum 70% fund ini akan masuk ke dalam syarikat Asia, tak termasuk Jepun. Top holding dia
dia adalah Samsung, TSMC, SK Hynix, Alibaba dan juga Tencent. And korang boleh nampak semua orang duk cakap je pasal syarikat AI dekat Amerika sana. Tapi barang yang buat AI tu jalan dibuat dekat Asia. Cuba korang fikir kejap. TSMC buat chip, Samsung dengan SK Hynix buat memory. ASEAN lah yang assemble dan test segala barang yang dicipta oleh mereka-mereka itu tadi. Dan fund ini memegang syarikat yang actually buatlah barang tu, bukannya syarikat yang jual AI kat pengguna. Dan fund ini dia tidak membayar income sebab untung dia dilaburkan balik ke dalam fund terus. Korang akan cuma dapat untung itu apabila korang actually jual lah unit korang. Pulangan dia 1 tahun 56.9%. Benchmark dia iaitu MSCI Asia exclude Japan Index dah naik 43.1% dalam tempoh yang sama. Dan semenjak fund ini dilancarkan tahun 2006 sampailah ke Mei yang lepas, pulangan terkumpul dia adalah 173%. Walhal benchmark dia ataupun comparison dia adalah 124%. Kira dia outperform lah dia punya kompetitor dia kan. Tapi kan guys, fund ini adalah fund yang paling tinggi risikonya di antara keempat fund tadi. So kenapa dia risiko tinggi? Ada dua sebab. Yang pertama, dia terlalu tertumpu kepada sektor AI. Kalaulah perbelanjaan AI dunia perlahan, TSMC, Samsung dan SK Hynix ni akan jatuh serentak. And then yang kedua, ada risiko daripada negara. Alibaba dengan Tencent ini tertaluk kepada peraturan kerajaan China. Dan sejarah dah tunjuk peraturan kerajaan China ini diorang boleh tukar ataupun berubah dengan cepat. So korang boleh nampak lah US dengan rule tarif dia, China pun ada dia punya strategi sendiri. So dua-dua ni korang kena alert dan aware lah. Risiko ataupun harga jatuh itu real sebabkan diorang punya peraturan. Dan korang boleh nampak risiko itu berlaku sekarang. Bulan Julai ini saja Kospi Korea jatuh lebih 6% dalam masa sehari, jatuh 6%. Nikkei Jepun pun turun 2.4% dan punca dia ialah ketegangan Amerika dengan Iran. Dan saham semiconductor kena correction lah apabila para investor dah mula mempersoalkan berapa lama rally AI ni boleh bertahan. Fund yang naik 56% setahun, dia boleh turun sama laju juga. Ingat, naik laju, turun pun laju. Dan ini bahagian yang orang lain takkan cakap dekat korang. Kalau korang dah pegang Versa China Equity Tracker, Versa India Equity dan juga Versa Japan, top holding Asia Growth ini bertindih dengan apa yang korang dah ada. Malah sebahagian saham dalam income I tadi pun dah pegang tau, Samsung dengan TSMC kalau korang perasan. Jadi kalau korang dah ada 3 fund Asia, tambah yang keempat itu bukanlah diversifikasi. Sebenarnya korang hanya membeli benda yang sama sebanyak 4 kali. Tapi kalau korang belum lagi ada exposure kepada China, Korea ataupun Taiwan, duit kecemasan korang pun dah cukup and korang boleh sanggup tunggu 7 sampai 10 tahun tanpa usik duit tu, korang mungkin boleh consider lah fund ni. So kalau korang berminat explore semua fund ni, korang boleh daftar Versa guna link Daus di dalam description dan juga komen. Masukkan kod VDAUSKILLS waktu korang daftar. Lepas tu cash in minimum RM100 ke dalam mana-mana fund yang ada dalam Versa. Korang boleh dapat RM10 reward dalam masa 30 hari bekerja. Lepas tu kalau korang nakkan pulangan yang lebih banyak, korang boleh masuk ke tab Quest dalam apps dan tengok apakah quest yang sedang berjalan. Contohnya ada Invest Booster Quest yang mana korang akan dapat booster tambahan atas fresh fund korang, dan quest ini stackable. Jadi kalau korang nak join lebih daripada satu, boleh, tak ada masalah. Dan ada quest yang boleh sampai 5% dan kalau korang gabungkan kesemuanya, dia boleh jadi jauh lebih tinggi lah booster yang korang dapat. Tapi ingat, dia akan boostkan korang punya Versa Cash I ataupun Versa Cash, which is yang money market fund yang low risk inilah. So sebagai contoh, sekarang dah punya Versa Cash I 3.09. Tapi kalau tambahkan dengan booster yang sekarang dah buatkan 0.8, dia jadilah 3.89 up to 10k ataupun 30k, depend lah kepada quest yang korang buat. So jadi 3.8 kira banyak kan compare dengan 3%. Tapi kalau korang rajin buat semua ni kan, fit rate quest dia dah fit 3.9, tambah lagi kan dengan 0.8 Daus atas tadi, memang dia akan jadi jauh lebih banyak. Nak tak nak je buat quest ni kan, tapi memerlukan modal dan kalau ada masa, memerlukan masa lah buat quest answer and earn, learn and earn ni. Jadi guys, dah habis lah bedah satu persatu fund ni. Please komen korang rasa fund mana yang paling menarik, dan kalau ada portfolio lain yang korang nak Daus breakdown lepas ni, please komen je dekat bawah. Dan kalau video ini add value kepada korang, please like sekarang, share juga video ini dekat kawan korang yang sedang bina portfolio dia, dan subscribe channel Daus kalau belum. Dan please guys, Daus nak ingatkan, semua yang Daus sebut dalam video ini bukan nasihat kewangan. Kita hanya baca saja apa yang tertulis dekat dalam apps ni. So bila nak melabur tu, pastikan korang kaji betul-betul apakah risiko apa yang korang nak invest ni, dan sanggup tak korang alami naik turun market. Dan ingat, past performance yang ditunjuk dalam apps ni tidak menjamin future punya result. Boleh jadi lebih, boleh jadi kurang ataupun rugi. So please guys, buat research sendiri. Jadi guys, itu saja daripada Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.